Mana pergi satu momen kita duduk sama-sama, bukalah Quran. Kalau berkumpul kat mana-mana, saya rasa macam kalau sekadar kumpul, lepas tu nyimbang je semua orang. Kan macam tu kadang-kadang dalam family, dengan kawan-kawan. Jom lah kita buat pula gathering, gather. Dia pergi nyimbang je daripada maghrib sampai malam. Kadang-kadang dah sewa homestay daripada petang tu sampai esoknya. Tak ada apa tu, nyimbang mandi kolam renang apa. Mana pergi satu momen kita duduk sama-sama, bukalah Quran. Tak nak buka Quran saat lagi ada yang baca salah jadi malu. Okey, tak apa, kita buat cara lain. Cuba setiap orang keluarkan satu perkataan, and then dia elaborate, cerita tentang perkataan tu. Contoh, ni benda yang ayah saya terapkan dalam family. Kita orang ada 7 beradik, asalkan berkumpul, ayah akan cakap setiap orang pilih satu perkataan dan cerita tentang perkataan tu. Lantaklah perkataan apa pun. Adik saya suka bola, cerita pasal bola 5 minit. Tu ada adik perempuan sebut perkataan tenang, cerita tentang tenang. Contoh je kan. Benda yang sama boleh kita buat sebenarnya. Tapi pilihlah perkataan Quran. Belajarlah makna-makna Quran tu. Sayanglah Allah dah bagi Quran kat kita tapi kita tak faham. Sayang sangat. Betul.